Untung 10% setiap tahun. Macam lebih je. Okey, jom kita buat kira-kira berapa keuntungan bagi 100 gram ini, especially untuk anda yang plan nak settlekan loan rumah cepat-cepat. Jom kita tengok dan save video ni untuk jadikan 100 gram sebagai modal untuk kita kurangkan prinsipal rumah. Di tangan saya ini adalah 100 gram emas keluaran Public Gold. Emas ini berketulinan 999.9. 2 tahun lalu, saya dapatkan 100 gram ini dengan nilai RM31,000. Tahun ini, harga 100 gram dah mencecah RM52,000. Untuk kira keuntungan, ambil harga RM52,000, tolak dengan kos iaitu RM31,000, bermaksud RM21,000 ditukarkan kepada peratus. Bahagi semula dengan RM31,000, darab dengan 100% dan bahagi dengan 2 tahun. Jadi untuk 1 tahun, keuntungan emas ini telah mencecah 33%. Harga emas untuk jangka panjang iaitu 2 ke 3 tahun ke atas melonjak melebihi 10% untuk kebelakangan ni. Tapi jangan salah faham, harga emas untuk jangka pendek ada naik turun. Dan dengan kejatuhan harga emas pada hari ini iaitu RM487,000, instead of RM52,000, anda boleh dapatkan 100 gram pada harga RM47,910 saja. So jom, siapa yang nak jimat sekitar 4 ke 5,000 dengan kepingan 100 gram ini, cepat-cepat hubungi saya atau rujuk pin video. Saya akan bantu anda sebaiknya. Boleh follow.